Korang tahu tak ni apa? Benda yang kat tangan aku ni. Kalau korang pengguna kereta-kereta konti, korang wajib tengok video ni. Okey, dekat tangan aku ni adalah sebuah housing thermostat ataupun kita panggil thermostat housing. Jadi ini adalah satu binaan yang melekat pada satu-satu enjin. Kalau dalam kes ni kereta BMW ni lah, BMW F30 ni lah. Thermostat housing ni kerja dia simple je. Kerja dia yang pertama adalah untuk mengalirkan coolant ke dalam sistem enjin, dan yang kedua dia akan mengalirkan coolant tu mengikut suhu-suhu yang ditetapkan oleh ECU lah, oleh bacaan ECU lah. Jadi fungsi dia adalah untuk mengawal haba daripada enjin ni supaya tak terlalu panas ataupun tak terlalu sejuk, supaya kereta ni ataupun supaya enjin ni dapat berada dalam keadaan yang paling optimum lah. Jadi kalau benda ni bila dia rosak, dia akan bocor lah. Dia ni dibuat daripada plastik. Bila plastik ni sampai masa dia akan reput lah. Bila dah reput, dia akan start bocor coolant dan akan menyebabkan kita punya coolant dalam sistem enjin kita ni berkurangan. Enjin akan start jadi panas lah, start overheat, dan mungkin last sekali nanti dia akan bagi efek pada enjin kita lah. Disebabkan oleh satu benda yang kecil macam ni, dengan harga dia yang tak berapa mahal pun, yang menyebabkan kita terpaksa repair satu enjin. Okey, jadi untuk korang yang berada dekat luar sana tu, kalau korang menggunakan kereta-kereta konti especially, korang tak tahu sama ada korang punya thermostat housing ni masih okey ke ataupun dah masalah ke. Jadi aku suggestkan korang pergi ke mana-mana bengkel yang berdekatan dengan korang. Tapi kalau korang berada dekat sekitar Lembah Kelang ni, korang boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita berada dekat stesen 12 Shah Alam. Korang boleh datang sini untuk minta kita punya technician check kan. Dan kita juga buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau korang ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, korang boleh klik link di bio, dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.